faham tidak? Tanya tengah. Tanya tengah. Awak tahu ni? Curang hijau. Ha? Okey. Apa Cuba pendapat kau awak? Tak lah, rumah tangga dia biarlah. Asalkan rumah tangga saya okey je. Daripada perempuan tu. Bertanya sebentar. Tanya. Oh, jangan. Kau tahu kenapa makannya husband dia? Tanya sebentar. Bukan, jap. Tanya apa? Husband dia. Cuba. Husband dia. Tanya terus saja. Ha? Kau faham tidak? Tanya sebentar. Saya cuba buat parody je. Apa yang jadi hal rumah tangga tu biarlah. Saya pun ada rumah tangga sendiri. Baik kita jaga lelaki kita sendiri je. Tapi apa yang saya nak cakap, bini dia 1000 kali ganda cantik daripada perempuan tu. Tak, tengok ke semua. Kenapa lelaki kenapa lelaki curang? Kenapa nak cari perempuan yang lagi hodoh daripada bini dia? Saya tak curang, saya mana tahu. Kan? Itu you kena tanya yang curang punya makannya saya buat apa, saya pun tak ada experience. Saya tak tuduh, bos. Saya tak ada pengalaman. Kan? Faham Pokemon. Saya buat Parody, kita parodikan je. Alamak. Konten je konten. Apa yang Jangan jadi kejam je. Apa yang jadi dekat rumah tangga dia tu Itu masalah dia lah. Masalah dia Kita parody benda kelakar. apa kesihatan pun ada. Kau dengar ni. Kau ada simak lah. Orang lain buat parody takkan kita tak boleh. Tapi hal rumah tangga dia tu biarlah. Lantak. Itu urusan dia dengan Allah. Sekarang itu trend lah. Trend. AI lah. Ini tu. Kau tahu siapa yang post? Public Health Malaysia.